Nikotin bukan chemical, bukan racun, malah tak jejas kesihatan. Jika nikotin bukan bahan beracun dan diguna secara meluas dalam produk perubatan, apa perlunya lagi ia kekal dalam senarai Akta Racun? Demikian persoalan sinis seorang pemerhati mempersoalkan desakan pelbagai pihak yang kecewa terhadap langkah Kementerian Kesihatan KKM mengeluarkan nikotin cecair dan gel daripada senarai Akta Racun. Dakwa pemerhati, banyak negara sudah tidak mengklasifikasikan nikotin di bawah undang-undang racun. Sebaliknya mengawal penggunaannya menerusi kerangka peraturan berbeza. Beliau mendakwa nikotin sudah digunakan dalam pelbagai produk kesihatan yang dikawal selia, termasuk terapi penggantian nikotin NRT bagi membantu perokok mengurangkan ketagihan terhadap rokok. Malah nikotin turut dikaitkan dengan kesan menenangkan yang didakwa membantu individu mendapatkan tidur lena. Justru katanya, langkah KKM untuk memfailkan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi berkaitan pengecualian nikotin daripada akta beracun itu adalah langkah wajar dan perlu diteruskan untuk mengekalkan nikotin di luar akta racun. Pemerhati berkata demikian mengulas Pertubuhan Tindakan Wanita Malaysia untuk Kawalan dan Kesihatan Tembakau, MyWatch, yang kecewa terhadap langkah KKM memfailkan rayuan ke atas keputusan Mahkamah Tinggi berhubung pengecualian nikotin daripada akta racun. Presidennya Roslizawati Ali berkata langkah itu menimbulkan persoalan mengenai keutamaan sebenar KKM dengan mempersoal siapa sebenarnya yang kementerian itu lindungi. Untuk rekod, KKM pada 2023 memutuskan untuk mengeluarkan nikotin cecair dan gel daripada senarai racun. Satu langkah yang kemudiannya dicabar oleh beberapa kumpulan kesihatan awam. Pada 15 Mei tahun lalu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memutuskan bahawa keputusan tersebut adalah tidak sah dan tidak rasional kerana dibuat tanpa perundingan yang sewajarnya dengan lembaga racun.